Korang nak tahu tak? Dengan ChatGPT, korang dah boleh target audience korang. Nak tahu macam mana? Kita tengok video ni. Okay guys, so yang pertama, apa yang anda perlu buat adalah dengan buka ChatGPT dan type macam ni. Hi ChatGPT, boleh tak bantu saya untuk buatkan persona untuk saya punya business. So anda bolehlah, sama anda nak tengok macam mana saya buat, saya tulis, ataupun anda boleh gunakan ayat saya tadi, iaitu bantu saya buatkan persona. Tapi lepas tu jangan lupa tambah detail apa yang business anda. Contoh kalau macam saya buat business Don Wow contohnya. Okay, saya cakaplah saya nak business Don Wow. Okay, dekat sini juga saya tulis target audience yang sesuai mengikut trend semasa, trending semasa. Jadi anda boleh tengok apa yang ChatGPT akan suggestkan. Okey, yang pertama fokus bisnes anda lah. Contohnya macam contoh saya Don Wow, lebih kepada apa? Nak jual SIM card saja ke, nak cari commission ke, apa ke. Okey, yang kedua tu anda boleh tengoklah platform utama awak guna. Lepas tu yang ketiga, siapa pelanggan atau prospek yang selalu engage dengan awak. Lepas tu yang keempat adalah gaya konten awak lebih ke arah mana. So kat sini anda tulis je. Okey, awak tengok macam mana saya tulis. Okey, nak kembangkan bisnes saya dengan Don Wow. Okey, nombor 2. Okey, tengok platform utama awak guna apa? Okey, Facebook. Alright. Yang ketiga. Okey, siapa pelanggan atau prospek selalu engage dengan awak sekarang? Okey, student atau peniaga kecil. Alright. Yang keempat, gaya konten awak lebih ke arah mana? Okey, macam saya lebih suka kepada santai, informatif. Sekarang lah santai, informatif dan juga storytelling. Okey, so kat sini dia akan keluarlah persona yang anda tengok. Ada persona 1 dan persona 2. Okey, ada Afiq dan juga Kak Liza. Ini adalah contoh. Kalau anda nak buat copywriting dengan menggunakan persona ni pun boleh, tak ada masalah. So, macam mana guys? Agak-agak dapat tak bantu anda untuk target audience anda? Kalau yang dapat bantu anda, jangan lupa untuk like, follow dan juga share video ni kepada rakan-rakan yang tengah nak cari pelanggan. Terima kasih.